Assalamualaikum, hai semua viewers. Okey, hari ni Kak Zaidah nak share resepi gulai nenas lada hitam. Okey, Kak Zaidah goreng ayamnya. Selalu kan saya goreng garam kunyit, kuning. Kali ni kita goreng tidak letak kunyit sebab lauk ni kita tak nak warna kuning. Jadi kita letak sedikit lada serbuk dan garam. Perlomo sekejap, lepas tu digoreng. Yang ini kita goreng hingga masak, tetapi jangan garing. Ini kalau ada nanti yang nampak ingat garing. Ini bukan garing puan. Ini warna lada. Okay, kita panaskan minyak di kuali. Sekarang ni Kak Zaidah masak 2 ekor ayam. Jadi semua bahan saya kali 2. Minyak dah panas, kita nak tumis bawang yang kita cincang, bawang besar kita cincang dan bawang putih yang kita cincang. Okay, kita tumis sampai dia garing. Sampai dia masak lah. Kita nak masukkan ini. Saya kecilkan terus apinya ya puan, sebab kita ada lada serbuk. So bila nak masuk, pastikan minyaknya kurang panas. Lepas tu jangan tunggu terus kacau. Kita masukkan lada serbuk dan lada hitam. Okey, kita besarkan api. Dah mula bau dia punya lada. Kena cepat-cepat ya puan masuk air, sebab kalau tak masuk air dia hangus cepat. Okey, kita nak masukkan sekarang tomato sauce ataupun tomato kecap ya. Okay, saya nak masukkan ni nampla ni ya, ataupun sos ikan. Saya nak masukkan garam. Masuk garam sikit dulu ya, sebab kita dah letak nampla. Bila kita letak santan nanti dia dah kurang nampak minyaknya ya. Okey, saya nak masukkan ayam sekarang ya. Ayam kita dah masak. Jadi kita tinggal letak santan, letak bahan-bahan lain. Dia mendidih je, kita dah boleh angkat. Cepat siap. Okey, kita balik-balik. Ya. Okey, Kak Zaidah nak masukkan semua sayur dia. Carrot, nenas tin, tomato buah ni. Kemudian kita nak masuk capsicum ya, hijau dan merah. Ni betul campak-campak ni Kak Zaidah. Ni masak campak-campak. Okey, kita nak masukkan air nenas sedikit. Air nenas tin tadi. Kalau katalah puan pakai nenas fresh, bagi lama sikit nenas tu supaya dia keluarkan air dia ya. Okey, kita balik-balik, rata semua. Nah, kita nak masukkan santan. Ya puan, kita masukkan santan. Kalau puan tak suka santan, puan boleh ganti saja dengan susu cair tin. Ya. Ya. Okey, saya tambah air dia pekat. Dah pun masak lauk kita. Cuba tengok sekarang ni. Tak ada minyak dah. Tak ada minyak. Bila kita letak santan aja, minyaknya tu hilang. Kalau katalah minyaknya sikit, tak santan, dah jadi macam lauk tak bertumis. Alhamdulillah, dah pun siap resepi kita hari ni, iaitu gulai nenas lada hitam buat tetamu Kak Zaidah. Untuk perempuan di luar sana, selamat mencuba.